Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulakan, diminta kepada para hadirin untuk bersedia dengan membuka kamera masing-masing kerana majlis akan bermula sebentar lagi. Para hadirin juga diingatkan untuk menggunakan latar belakang SPI 9.0 yang telah disediakan seperti mana yang saya gunakan sekarang. Dan dimohon juga kerjasama para hadirin agar mematikan mikrofon untuk kelancaran majlis. Terima kasih. Baiklah, kita mula majlis kita pada pagi yang penuh barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Dr. Abdul Razif bin Zaini, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Islam Selangor, yang berusaha Adam Qarin Qayyum bin Mas Rizal, pengarah program Seminar Pembangunan Intelektual 9.0. Seterusnya yang dihormati para pembentang yang arif lagi bijaksana. Seterusnya barisan ahli majlis tertinggi dan ahli lembaga pentadbir serta mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita berkumpul di platform Google Meet bagi menjayakan program Seminar Pembangunan Intelektual SPI 9.0 pada hari ini. Tidak lupa juga selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Baiklah, untuk makluman para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada tanggal 18 Januari 2026 yang lalu, kita telah mengadakan program ini, iaitu program Seminar Pembangunan Intelektual SPI 9.0 secara bersemuka di Dewan Ekole Nasional d'Architecture di Rabat. Kita menjemput panel yang arif lagi bijaksana, iaitu Dr. Roslan Abdul Jilani pada sesi fizikal yang lepas. Dan tajuk yang dikupas ialah rencana dasar pendidikan dalam menzahirkan kebudayaan Islami dan pendidikan dalam konteks menghidupkan tradisi keilmuan dan memahami sejarah ketamadunan di bawah tema menelusuri tradisi keilmuan dan pandangan alam Islam. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis akan diteruskan dengan sesi pembentangan. Sebelum sesi pembentangan dimulakan, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit biodata pembentang kita pada kali ini. Pembentang pertama kita pada hari ini ialah saudari Nurin Adlina binti Saharudin. Beliau merupakan mahasiswi tahun ketiga Ijazah Sarjana Muda Fiqh wa Usul di Universiti Al-Baik, Jordan. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, tajuk yang akan dibentangkan oleh saudari kita pada hari ini ialah Ta'dib sebagai asas pembentukan akhlak generasi digital, analisis berdasarkan The Concept of Education in Islam oleh Said Muhammad Naqib Al-Attas. Sebelum saya menyerahkan majlis, saya juga ingin memaklumkan bahawa Dr. Abdul Razif bin Zaini akan memberi komentar ataupun penambahbaikan kepada abstrak pembentang sebaik saja sesi pembentangan tamat. Dengan ini, saya menyerahkan majlis kepada saudari Nurin Adlina binti Saharudin untuk meneruskan sesi pembentangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu boleh dengar ke suara saya? Ya, Boleh baik. saudari. Hmm. Minta maaf sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nurina Adlina binti Sahrudin dan saya merupakan mahasiswa dari Al-Baik University di Jordan di dalam pengkhususan Fiqh Usulu. Baik, tanpa membuang masa, kita insyaAllah bergerak terus kepada pembentangan kertas kerja kita pada hari ini. Jadi, subtema yang telah saya pilih adalah pembentukan akhlak dan sahsiah generasi baharu dalam era pendigitalan. Dan tajuk bagi kertas kerja saya dan tajuk bagi kertas kerja saya adalah takdik sebagai asas pembentukan akhlak generasi digital, analisis berdasarkan The Concept of Education in Islam oleh Sheikh Muhammad Naqib Alatas. Baik, saya rasa figura Sheikh Muhammad Naqib Alatas ni tak lagi asinglah dari pengetahuan semua pendengar pada hari ini. Dan buat yang belum mengenali beliau, beliau adalah cendekiawan dan juga pemikir besar dunia Islam. Dan antara karya yang terkenalnya adalah Islam and Secularism dan juga The Concept of Education in Islam. Sebenarnya banyak lagi karya lain tapi ini antara yang saya lihat banyak diketengah dan dibincangkanlah. Okey, baik. Slide seterusnya. Okey, ini adalah kandungan beberapa intipati yang insyaAllah saya akan huraikan sebentar sahaja nanti. Slide seterusnya. InsyaAllah kita bergerak terus kepada pendahuluan. Baik.
Untuk pembentangan kali ini, saya akan terangkan bagaimana takdib menjadi asas pembentukan akhlak generasi digital berdasarkan pemikiran Sheikh Muhammad Naqib Alatas dalam bukunya The Concept of Education in Islam. Kita semua tahu bahawa generasi hari ini hidup dalam dunia digital. Maklumat ada di hujung jari dan semuanya sangat mudah dicapai. Jadi generasi digital sebenarnya tidak kekurangan maklumat. Tapi di sini timbul satu persoalan penting. Adakah banyak maklumat itu bermaksud kita benar-benar berilmu? Realitinya tak semestinya. Kita boleh tahu banyak perkara tapi masih keliru tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan kita juga boleh cepat berkongsi sesuatu tapi belum tentu kita faham makna yang betul tentang sesuatu perkara itu. Dan inilah cabaran sebenar generasi digital, iaitu kekeliruan tentang makna ilmu, tentang kebenaran dan tentang siapa yang sepatutnya menjadi autoriti. Baik, slide seterusnya. Jadi menurut Syekh Muhammad Naqib Alatas, masalah ini sebenarnya berpunca daripada salah faham tentang pendidikan. Dalam bukunya, beliau menegaskan bahawa tujuan pendidikan dalam Islam bukan sekadar melahirkan orang yang pandai atau berkemahiran, tetapi juga untuk melahirkan insan yang baik, iaitu insan yang beradab. Beliau menolak idea bahawa pendidikan ni sekadar tarbiyah ataupun taklim. Sebaliknya, beliau mengangkat istilah takdib sebagai istilah yang paling tepat. Kenapa? Kerana takdib ni dia merangkumi semua, merangkumi ilmu, pengajaran dan pembentukan diri secara menyeluruh dengan menjadikan adab sebagai terasnya. Baik, slide seterusnya. Slide seterusnya. Boleh ke minta PIC ke slide seterusnya? Baik, kita bergerak kepada penyataan masalah. Masalah pertama adalah generasi digital pada hari ini terdedah kepada limpahan maklumat yang sangat luas. Tapi dalam masa yang sama wujud kekeliruan antara maklumat dan juga ilmu. Inilah masalah yang berlaku dalam konteks generasi digital. Ilmu dilihat sebagai sesuatu yang segera diperoleh dan tak memerlukan susunan atau pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci. Dan akibatnya apa yang kita boleh lihat akan ada berlaku perataan ataupun kita panggil flattening, di mana kita tidak mampu untuk membezakan antara yang asas dan yang cabang, antara yang hakiki dan juga yang sampingan. Baik, untuk masalah kedua pula ialah krisis yang lebih mendasar, iaitu apa yang disebut oleh Al-Atas sebagai loss of adab yang membawa kepada confusion and error in knowledge. Baik, kehilangan adab ni bukan sekadar isu akhlak sosial, tetapi adalah suatu masalah epistemologi. Baik, mungkin hadirin dalam hari ini pernah mendengar perkataan epistemologi, tetapi kurang faham akan apa maksud sebenar epistemologi itu. Baik, epistemologi adalah
membawa makna kepada cabang ilmu falsafah yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Jadi masalah epistemologi itu berlaku apabila seseorang tak lagi tahu untuk meletakkan sesuatu perkara pada tempat yang betul dalam susunan ilmu dan realiti. Okey. Ayat ini mungkin agak berat untuk ditafsir dan dipahami secara langsung oleh otak. Jadi saya bagi ayat yang senang fahamnya, maksudnya seseorang mungkin keliru. Mana yang benar dan mana yang salah, mana yang penting dan mana yang kurang penting, dan mana sumber ilmu yang boleh dipercayai dan mana yang tidak. Jadi apabila susunan ini hilang, manusia tak lagi dapat membuat penilaian yang adil dan tepat. Kerana apa? Kerana kekeliruan ni bukan sekadar masalah teknikal, contohnya salah fakta. Tetapi kekeliruan ni berpunca dari cara berfikir tentang ilmu dan kebenaran itu sendiri. Baik, untuk masalah ketiga ialah pendidikan kontemporari yang berorientasikan kemahiran dan utiliti telah mengabaikan takdik sebagai asas. Baik, dunia hari ini manusia lebih cenderung memahami pendidikan sebagai proses menghasilkan pekerja yang efisien atau memenuhi tuntutan sosial dan ekonomi. Dan pada akhirnya, apa yang jadi? Makna pendidikan sebagai proses pembentukan insan itu akan menjadi kabur. Jadi itu yang kita dapat simpulkan dan lihat pada dunia pada hari ini. Baik, kita bergerak kepada objektif kajian. InsyaAllah kesemua objektif kajian ini akan dijawab di bahagian dapatan kajian sebentar nanti. Baik, yang pertama adalah menganalisis konsep takdik sebagaimana dirumuskan oleh Al-Atas dalam The Concept of Education in Islam sebagai asas pendidikan Islam yang menyeluruh. Yang keduanya, menjelaskan hubungan antara kehilangan adab, loss of adab dan kekeliruan ilmu, confusion and error in knowledge dalam konteks kemerosotan akhlak generasi digital. Dan yang ketiganya, menilai bagaimana penyempitan makna pendidikan kepada aspek kemahiran dan utiliti menyumbang kepada kekaburan sasiah dan krisis nilai dalam kalangan generasi baharu. Dan yang terakhir, membincangkan cabaran pembentukan akhlak generasi digital berdasarkan analisis falsafah pendidikan yang terkandung dalam The Concept of Education in Islam. Baik, kita bergerak pada slide seterusnya. Metodologi kajian. Baik, untuk metodologi kajian, yang pertamanya adalah pendekatan kajian. Kajian yang saya lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif, konseptual dan falsafah. Maksudnya, kajian ini tidak merupakan kepada angka atau eksperimen tetapi meneliti pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam bukunya The Concept of Education in Islam. Baik, yang kedua berkaitan sumber data. Sumber utama kajian ini adalah The Concept of Education in Islam, buku itu sendiri, kerana di sinilah Al-Atas membincangkan secara lengkap konsep pendidikan Islam, adab, ilmu dan tujuan pendidikan. Manakala untuk sumber sekunder pula terdiri daripada artikel serta ulasan yang membincangkan pemikiran Al-Atas tetapi tetap berpaksikan kepada konsep takdik sebagaimana yang terkandung dalam buku beliau. Baik, selesai bahagian metodologi kajian, kita bergerak kepada dapatan kajian. Yang pertama adalah takdik, konsep pendidikan Islam yang menyeluruh. Baik, apabila kita bercakap tentang takdik, kita sebenarnya sedang menyentuh satu konsep pendidikan yang sangat besar dan mendalam, bahkan jauh lebih luas daripada apa yang kita faham pada hari ini. Dalam sistem pendidikan moden, kebiasaannya kita melihat pendidikan sebagai satu proses linear dan teknikal. Apa maksud proses linear dan teknikal ni? Contohnya macam kita setiap hari kita akan masuk kelas, dengar kuliah, buat assignment, ambil exam, kemudian dapat sijil dan kerja. Pendidikan ni seolah-olah menjadi satu laluan untuk mobiliti sosial dan ekonomi semata-mata. Okey, akan tetapi, namun menurut Al-Atas dalam The Concept of Education in Islam itu sendiri, pendekatan seperti ini terlalu sempit untuk menggambarkan hakikat pendidikan dalam Islam. Beliau juga berhujah bahawa istilah yang paling tepat untuk menggambarkan pendidikan Islam ialah takdik dan bukannya sekadar taklim atau tarbiyah. Sebab apa? Sebab takdik ni mengandungi dimensi yang lebih menyeluruh. Ia bukan hanya tentang proses menyampaikan maklumat tetapi tentang membentuk manusia secara keseluruhan.
Baik, Alatas juga menjelaskan bahawa takdib merujuk kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul dalam susunan realiti dan nilai. Ini membawa maksud pendidikan bukan sekadar memindahkan pengetahuan daripada guru kepada pelajar ataupun daripada guru ataupun para pelajar, tetapi membimbing pelajar supaya memahami hakikat ilmu itu sendiri. Dari segi apa? Dari segi apakah kedudukannya, tujuannya dan bagaimana ia berkait rapat dengan kehidupan manusia. Dan di sinilah pentingnya 3 elemen asas yang terkandung dalam takdib, iaitu yang pertama, ilmu itu sendiri. Ilmu dalam konteks ini bukan sekadar data, fakta atau maklumat yang kita boleh hafal. Ilmu menurut Al-Atas ialah pengetahuan yang benar yang selari dengan realiti dan membawa manusia kepada pengenalan terhadap kebenaran. Baik, ilmu ini ada hierarki dan susunan. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu ada hierarki dengan susunan? Ada ilmu yang lebih asas dan ada ilmu yang bersifat cabang. Jika kita tidak faham tentang susunan ni, sebab itulah manusia akan menjadi mudah keliru dan apa yang akan jadi pada akhirnya, kita akan meletakkan perkara yang remeh sebagai sesuatu yang utama. Jika kita tidak betul-betul faham tentang hierarki susunan ilmu itu sendiri. Baik, yang kedua adalah amal. Ilmu ni tak boleh berhenti pada tahap teori je. Kenapa? Dalam kerangka takdib, ilmu mesti diterjemahkan dalam bentuk amal. Maksudnya apa dekat sini? Seseorang yang benar-benar memahami sesuatu ilmu akan mempraktikkannya dalam kehidupan. Dalam satu kitab, Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, beliau ada menyebut bahawa ilmu tanpa amal ini boleh menjadikan hati seseorang keras dan riak. Sebab apa? Contoh signifikannya, kita boleh mendengar kuliah ceramah agama tetapi pada akhirnya tiada usaha untuk ubah diri. Dan di situlah hati seseorang akan menjadi keras dan riak. Baik, yang ketiga berkaitan adab. Adab ni adalah komponen teras dalam takdib itu sendiri. Baik, bila kita dengar perkataan adab, apa yang kita faham secara umumnya sopan santun, beretika dan seangkatan dengannya. Tapi dalam pemikiran Al-Atas, adab ialah pengiktirafan dan pengakuan terhadap hakikat sesuatu, iaitu kita mengetahui tempat diri sendiri dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan juga alam. Baik, dalam kajian-kajian dalam jurnal pendidikan yang ada saya turut jadikan sebagai rujukan, Islam turut menyokong bahawa dalam konsep takdib ni, ilmu dan moral adalah satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Seseorang yang mungkin memiliki banyak pengetahuan tetapi tidak mempunyai adab yang baik, masih tidak dianggap sebagai sempurna dari sudut pendidikan Islam. Jadi sebab itulah takdib boleh dikatakan sebagai konsep yang holistik dan integral. Okey, apa maksud holistik dan integral? Holistik ni maksud dia melihat secara keseluruhan. Integral ni pula adalah satu komponen penting yang mana kalau tak ada, tak lengkap sistem tu. Jadi takdib ni tak melihat manusia sebagai satu mesin kognitif yang perlu diisi dengan maklumat. Akan tetapi, melihat manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, hati dan juga tanggungjawab moral. Baik, jika kita memahami konsep takdib ni sebagaimana yang dihuraikan oleh Al-Atas, kita akan sedar bahawa pendidikan Islam bukanlah satu proses mekanikal, akan tetapi ini satu proses pembentukan insan. Setiap ilmu yang kita belajar mesti dipandu oleh adab supaya ilmu tu tak berhenti pada tahap pengetahuan semata. Baik, seterusnya. Yang kedua, kehilangan adab dan kekeliruan ilmu. Masuk ke bahagian kedua, kita perlu faham apa yang dimaksudkan oleh Al-Atas apabila beliau bercakap tentang confusion and error in knowledge ataupun kekeliruan dan kesilapan dalam ilmu. Dalam konteks generasi digital sekarang, lazimnya kita jumpa begitu banyak maklumat yang cepat tersebar melalui media sosial. Dan bila kita baca maklumat tu, kita faham. Tapi hanya sedikit yang diimbangi dengan pemahaman nilai dan adab yang mendalam. Baik, kata mudahnya, ramai yang tahu sesuatu tapi tak faham tujuan, nilai dan hubungan ilmu itu dengan kehidupan. Sebagai satu contoh, bayangkan kita belajar tentang ekonomi. Kita tahu banyak fakta
tentang pasaran, pelaburan dan keuntungan. Tapi jika ilmu tu tak disertai dengan adab atau nilai moral, pada akhirnya bila waktu kita nak praktikkan ilmu tu, boleh jadi kita akan tend untuk menipu, menindas orang atau ambil kesempatan semata-mata untuk keuntungan diri sendiri. Dan itulah contoh confusion and error in knowledge di mana ilmu tu ada tapi tujuan dan panduannya hilang sebab adab tak wujud. Dan ini adalah suatu masalah yang besar lah sebab apabila ilmu dipisahkan daripada adab, ilmu tu akan jadi sekadar maklumat kosong yang tak mampu pun untuk membimbing kehidupan manusia secara menyeluruh. Baik, slide seterusnya. Yang ketiga, bahagian ketiga berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan moden sering memberi tumpuan terlalu banyak kepada kemahiran teknikal, prestasi akademik dan utility ekonomi semata-mata tanpa memberi perhatian yang betul kepada pembentukan adab dan nilai moral. Baik, kita faham pendidikan ni salah satunya untuk memperoleh kemahiran yang boleh bantu kita dapat kerja baik atau hidup selesa in future. Walau bagaimanapun, Al-Atas ada menegaskan bahawa jika kita hanya fokus pada aspek utility semata, kita akan kehilangan fokus yang lebih besar iaitu apa? Iaitu mengapa kita perlu kenal ilmu itu. Bukan sahaja untuk mendapat kebolehan praktikal tetapi untuk mengenal kebenaran. Dan apa yang lebih membimbangkan lagi, apabila pendidikan hanya dilihat sebagai alat untuk memenuhi keperluan ekonomi, kita cenderung untuk mengabaikan dimensi lain seperti rasa tanggungjawab, kejujuran, keadilan, yang mana sepatutnya aspek-aspek ini menjadi bahagian penting dalam diri setiap individu. Baik, slide seterusnya. Yang terakhir adalah cabaran pembentukan akhlak generasi digital. Akhir sekali, kajian ini menunjukkan bahawa cabaran pembentukan akhlak generasi digital bukan hanya berpunca daripada teknologi itu sendiri tetapi lebih kepada bagaimana pendidikan itu dirangka dan difahami. Artikel-artikel akademik yang ada saya jadikan sebagai rujukan juga dalam kajian ini ada menerangkan bahawa teknologi seperti media sosial, internet tidak memberikan nilai moral dengan sendirinya. Teknologi ini berikan data tetapi tidak berikan cara bagaimana untuk nilai data itu secara moral dan etika. Jadi bila konsep adab dalam pendidikan tidak diberi tempat yang tinggi, generasi pada hari ini akan mudah terdedah kepada apa sahaja maklumat tanpa memahami konteks nilai dan moral di sebaliknya. Dalam pemikiran Al-Atas, pendidikan tidak sekadar mengajar bagaimana membuat sesuatu dengan betul tetapi lebih kepada mengapa sesuatu itu perlu dibuat dengan betul. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, cabaran pendidikan moden pada hari ini adalah untuk mengintegrasikan kembali nilai moral dan adab dalam proses pendidikan dan bukan hanya untuk menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran semata. Jadi saya ringkaskan kembali, kita yang sekarang membesar dalam generasi digital tidak lagi boleh untuk menyalahkan teknologi di atas segala keburukan yang kita lihat dalam masyarakat secara umumnya pada hari ini. Sebab apa? Sebenarnya semuanya bermula dari pembelajaran yang menjadikan takdik sebagai asasnya. Jika kita betul-betul mempraktikkan pembelajaran yang menjadikan takdik sebagai asasnya, maka barulah nilai-nilai akan dapat kita peroleh dan kita lihat secara positif dalam masyarakat itu. Baik, slide yang seterusnya. Baik, untuk kesimpulan kajian saya pada hari ini, bila kita tengok balik keseluruhan kajian ini, sebenarnya pendidikan Islam itu jauh lebih luas daripada sekadar belajar fakta atau skill. Konsep takdik ajar kita supaya ilmu yang diperoleh tak cuma duduk dalam kepala tetapi perlu disertai dengan cara hidup yang betul, kesedaran moral dan juga sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain serta alam sekitar. Masalah besar yang kita nampak sekarang ialah ramai orang cepat dapat info tapi tiada panduan untuk faham maksud sebenar atau impak ilmu itu. Maklumat boleh ada banyak tapi kalau tak ada adab
tak ada adab dan nilai moral, ilmu tu takkan bantu kita pun untuk buat keputusan yang bijak dalam hidup. Baik, selain itu, sistem pendidikan masa kini juga kadang terlalu fokus kepada pencapaian, peperiksaan atau kemahiran. Ya, saya tidak menafikan memang semua aspek itu adalah penting untuk kita menghadapi dunia masa depan. Tapi kalau itu sahaja yang kita fokuskan, kita tinggalkan perkembangan hati dan akhlak. Akibatnya apa yang terjadi? Generasi boleh cemerlang dari segi teknik, tapi kurang stabil dari segi sahsia dan nilai hidup. Baik. Apa yang saya boleh katakan juga, cabaran sebenar bukanlah teknologi atau media sosial semata-mata. Masalahnya terletak pada bagaimana ilmu itu diajar dan diterima. Jika adab tak dijadikan asas, ilmu akan mudah disalahgunakan atau disalahfahami dan generasi baharu akan kehilangan paduan untuk buat pilihan yang betul. Jadi intinya pendidikan yang mantap dan bagus itu perlulah digabungkan ilmu, moral dan cara hidup yang betul. Dengan cara ni barulah generasi bukan sekadar pandai atau berkemahiran tetapi juga mempunyai pegangan nilai, akhlak yang baik dan juga mampu untuk menggunakan ilmu dengan cara yang membina diri dan masyarakat. Baik, InsyaAllah sekian itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Jadi saya jemput Dr. Abdul Razif bin Zaini untuk memberikan komentar atau penambahbaikan kepada abstrak pembentang sebentar saja tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Naufal dan semua yang terlibat dengan seminar kita pada pagi atau petang ni. Baik, saya rasa boleh ada komunikasi dua hala ya, saudara Naufal? Boleh, Dr. Boleh. InsyaAllah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada saudari Nur Adlina binti Sahrudin yang telah membentangkan satu tajuk kajian yang sangat baik dan bagi saya sangat signifikan lah dalam konteks keilmuan kita pada zaman ini, ya, pada saat ini. Satu tajuk yang sangat baik, ya, yang mengupas tentang isu adab, ya, dalam konteks pendidikan. Cuma sebelum saya pergi pada ulasan keseluruhan, boleh saya tanya beberapa soalan kepada saudari Nur Adlina tadi berkaitan dengan beberapa persoalan. Yang pertama, boleh tak saudari Adlina tadi jelaskan apa yang dimaksudkan dengan generasi digital tu secara ringkas? Ada di talian ya? Saudari Nur Adlina? Boleh dengar suara saya? Boleh, Dr. Ya. Mana Adlina ni? Dia tak boleh ni. Oh, dia left ya. Saya dapat makluman bahawa saudari Nurin Adlina ada sedikit masalah dari segi teknikal, katanya dia ada masalah internet. Kalau Boleh tak ada, siapa kekal. lah. Saya bagi secara umum nanti kalau dia datang nanti
masuk nanti kita ni semulalah, ajukan semula. Baik, dari segi tajuk tu saya lihat secara umumnya tajuk ni sangat baiklah, yang seperti mana saya sebut tadi, dia sangat relevan lah dengan dalam konteks kita hari ni. Cuma ada beberapa persoalan lah yang kita kena lihat. Yang pertama sekali, saya lihat pada tajuk tu kena juga kita lihat definisi yang diberikan ke atas generasi digital tu lah. Jadi adakah generasi digital tu merujuk kepada kelompok-kelompok tertentu? Ya, contoh kita ada pengkelasan dari sudut generasi ni lah. Kita ada baby boomers, gen X, Y, Z, alpha dan sebagainya. Jadi adakah generasi digital ini didefinisikan merujuk kepada satu-satu kelompok, satu-satu generasi, ataupun dia dianggap sebagai satu generasi yang merangkumi siapa saja yang berada pada zaman digital ni lah. Jadi saya rasa di sini kita perlu lihatlah pentakrifan generasi digital itu secara lebih tuntas, lebih spesifik, supaya akhirnya nanti dia akan memberikan dapatan yang diharapkan seperti mana yang dicadangkan dalam tajuk lah. Baik, yang seterusnya kita lihat juga dari segi kajian ini adalah bersifat kajian kualitatif lah. Jadi kajian kualitatif ini, dan saya lihat tadi berdasarkan sumber-sumber yang utama adalah sumber yang diambil daripada karya Syed Muhammad Naqib Al-Atas sendiri, ya, dan sumber-sumber lain yang menjadi sumber sokongan. Cumanya kalau kita lihat dari segi tajuk ini keseluruhan, ya, kita perlu lihat juga adakah kajian ini bersifat kajian kepustakaan yang menilai semula ataupun melihat semula, ataupun hanya membincangkan apa yang telah diperkatakan oleh Syed Naqib Al-Atas dalam buku beliau. Dan saya lihat tadi jelaslah kita menceritakan tentang konsep takdib yang mana dibezakan oleh Syed Naqib Al-Atas dengan tarbiyah dan juga taklim. Ini sangat baik dalam konteks kita nak memahami setiap istilah dan konsep itu dengan baik. Walau bagaimanapun kita perlu lihat juga bagaimana buku yang tadi itulah yang dikarang mungkin pada tahun 80-an yang masih relevan dan dikena pakai sehingga hari ini, boleh kita terapkan, hubungkan dengan penyelidikan kita di zaman ini. Buku ini sangat relevan, saya kira, untuk bercerita tentang adab ini. Tidak ada penghujungnya dan ia masih relevan. Tapi macam mana kita nak hubungkan? Jadi adakah hubungan itu dalam konteks tadi dah mendidik generasi digital ini, yang saya kata tadi perlu dijelaskan siapa mereka ini, dan secara keseluruhannya perlu dilihat dan perlu menjawab segala objektif yang telah ditentukan di dalam kajian tadi. Jadi disebabkan saya tak boleh nak berinteraksi dengan saudari Nur Adlina ni, jadi saya boleh simpulkan dari segi kajian, kajian ini sangat baik dan relevan untuk kita teruskan penyelidikannya. Walau bagaimanapun dalam konteks kajian ini ia perlu dilihat dari sudut bagaimana nak menghubungkan kajian yang bersifat epistemologi tadi dengan senario dan keadaan kita masa kini lah. Jadi kena lihat, kita nak mendidik generasi ataupun nak jadikan asas dalam pembentukan itu, kita nak terapkan dalam pendidikan kita. Adakah pendidikan kita ini tidak ditekankan soal takdib? Saya kira ada dalam pendidikan kita ni, di peringkat sekolah, di peringkat universiti ada diterapkan tentang konsep takdib ni. Tapi sejauh mana ia boleh diimplementasi dalam konteks yang saya kira yang bermasalah adalah kepenggunaan media sosial ini, ataupun generasi digital ini apabila berinteraksi dengan media sosial, berinteraksi dengan lautan maklumat yang ada di dalam digital ini, bagaimana konsep adab ini boleh diterapkan. Jadi secara umumnya saya boleh simpulkan bahawa kajian ini sangat relevan,
namun perlu diberikan tumpuan kepada bagaimana penerapan dan hubungan boleh kita kaitkan dengan epistemologi tadi dengan generasi moden, khususnya dalam konteks penggunaan media sosial itu sendiri. Jadi saya rasa itu saja, mungkin saudara Naufal. Okay, baik, terima kasih banyak Dr. Abdul Razif bin Zaini atas komentar umum sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita akan teruskan sesi komentar untuk saudari Nurin Adlina selepas masalah teknikal beliau dapat diselesaikan. Jadi kita teruskan dengan pembentangan seterusnya yang akan disampaikan oleh saudara An-Nur Muhammad Imran Irfan bin Anwar. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis kepada saudara An-Nur, izinkan saya menerangkan secara ringkas biodata beliau. Beliau merupakan mahasiswa tahun akhir pada peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Muhammad Kelima Rabat. Tajuk yang akan dibahaskan oleh saudara An-Nur ialah peranan ilmu mantik sebagai mekanisme pencegahan pemikiran salah dalam pendidikan masyarakat Muslim kontemporari. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada saudara An-Nur Muhammad Imran Irfan bin Anwar. Falyatafaddal mashkura. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara dengan jelas? Boleh? Okey. Boleh, saudara. Yang berbahagia pengerusi majlis yang saya hormati, penilai pada hari ini, dan para pembentang serta rakan-rakan peserta seminar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan ekstrak saya yang bertajuk Peranan Ilmu Mantik sebagai mekanisme pencegahan pemikiran salah dalam pendidikan masyarakat Muslim kontemporari. Jadi sebelum pertama-tamanya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya An-Nur Muhammad Imran Irfan bin Anwar, merupakan pelajar Universiti Muhammad Kelima 5 di Rabat, merupakan mahasiswa tahun akhir di sana. Jadi saya akan memulakan pembentangan saya pada hari ini. Slide yang selanjutnya. Saya akan mulakan pembentangan kali ini dengan latar belakang kajian yang saya akan bacakan. Masyarakat Muslim berdepan dengan pelbagai pemikiran kontemporari, wujudnya kekeliruan dalam memahami agama, menilai hujah dan membentuk identiti, dan punca utamanya kelemahan cara berfikir sistematik dan mudah terpengaruh kepada hujah yang tidak sahih. Secara umumnya, kajian ini bertitik tolak daripada realiti semasa di dalam masyarakat Muslim hari ini yang berdepan dengan pelbagai bentuk pemikiran yang baru yang memberi kesan terhadap cara memahami agama, berhujah serta membentuk identiti diri. Dan kita sekarang ni hidup di zaman information overload, di mana maklumat datang tanpa tapisan dan tidak semua maklumat tu datang secara benar dan sahih. Jadi pada mulanya saya bercadang untuk membuat ekstrak ini kerana apabila kita pada tahun lepas saya telah menghadiri satu seminar, itu Wakaf Conference dibuat di Morocco. Jadi dia orang menerangkan atau memberi jalan penyelesaian atau penambahbaikan terhadap wakaf tersebut. Jadi terinspirasi daripada conference tersebut, saya berfikir macam mana bagaimana saya nak buat satu penambahbaikan ataupun satu kajian yang mampu memberi impak terhadap cara berfikir pada masa ini. Hello? Dengar ke? Berimpak pada masa ini. Jadi kita boleh lihat dekat zaman sekarang, kita lihat di Facebook, di Twitter dan di media sosial lain, semua orang boleh berhujah. Semua orang boleh memberi pandangan
dan semua orang boleh memberi fikiran mereka dekat dalam media sosial. Kita tidak boleh menghalang pandangan orang, kita tak boleh menghalang suara individu. Tapi kita boleh memberi, tapi kita boleh mengawal untuk cara orang melihat kepada pemikiran tersebut. Jadi saya memetik ataupun mengambil satu inisiatif atau mencari alat macam mana kita nak mengawal cara orang berfikir terhadap satu hujah tersebut. Jadi saya memetik adalah ilmu mantik. Sebab ilmu mantik kalau kita lihat kepada takrif-takrifnya adalah satu alat yang berupa kaedah yang jika dijaga akan melindungi akal dari kesalahan dalam berfikir. Ataupun takrif yang lain adalah kaedah-kaedah yang menjaga akal dari kesalahan berfikir. Jadi akibatnya antara masalah utama yang dikenal pasti iaitu adalah kelemahan dalam kaedah berfikir secara sistematik yang menyebabkan berlakunya kekeliruan konsep, penerimaan hujah yang lemah serta penyebaran pemikiran yang tidak berlandaskan ilmu yang sebenar. Kita bukan dalam zaman ini, kita bukan kekurangan maklumat, tetapi kita kekurangan alat untuk menilai maklumat tersebut. Semua orang boleh, ada orang bagi pandangan, kita tak tahu adakah itu pendapat yang betul atau itu ada pendapat yang salah. Jadi ataupun orang yang memberi pandangan dia berhujah sesama sendiri, kita sebagai pelihat tu macam mana kita nak tahu oh itu pandangan yang betul ataupun itu adalah pandangan yang salah. Jadi saya mengedepankan ilmu mantik ataupun ilmu logikal ini untuk sebagai alat sebagai mengelakkan sesuatu manusia itu ataupun insan itu berfikir secara salah. Okay, next. Okay, next. Okay, dalam konteks ini, kajian ini menegaskan bahawa ilmu mantik memainkan peranan penting sebagai satu mekanisme untuk membimbing pemikiran manusia agar lebih tersusun, tepat dan berdisiplin. Ilmu mantik bukan sekadar teori logik, tapi merupakan satu kawalan pemikiran. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, ilmu mantik membimbing kita berfikir secara tersusun, rasional dan berdisiplin. Dia pun membantu kita untuk membezakan hujah yang benar dan salah dan mengelakkan kesalahan berfikir, membentuk pemikiran kritis. Seperti yang kita boleh lihat dari konteks agama yang banyak kesalahan-kesalahan itu dari aspek kesalahan-kesalahan itu kita boleh ambil daripada kesalahan mereka daripada pemikiran. Contoh saya bagi satu cerita ataupun satu kisah iaitu apabila Iblis tidak mahu sujud kepada Adam. Mereka dari satu aspek kita boleh lihat Iblis itu tidak sujud kepada Adam kerana kesalahan berfikir bahawa dirinya lebih mulia daripada Adam. Jadi di sini saya meletakkan bahawa perlunya ada pemikiran yang tersusun, rasional yang berdisiplin untuk mengkaji satu hujah tersebut. Dan kita boleh lihat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali sendiri, bahawa sesiapa yang tidak menguasai mantik, maka ilmunya tidak boleh dipercayai. Kenyataan tersebut bahawasanya dalam tradisi keilmuan Islam sendiri, mantik dianggap sebagai penapis kepada kebenaran ilmu, bukan ilmu yang bercanggah dengan agama. Okay, next. Jadi apabila saya melihat kepada sebelum saya membuat abstrak ini, saya lihat kepada artikel-artikel sebelum ni. Macam mana artikel tentang peranan ilmu mantik ini tersebut. Jadi apabila saya tengok kajian yang lain, dia orang lebih berfokus kepada kepentingan ilmu mantik secara umum. Tidak kepada bagaimana ilmu mantik ini mampu memberi atau membantu seorang individu untuk menghakis pemikiran yang salah.
Jadi kekurangannya lah kaitan dengan cabaran pemikiran moden dan bagaimana aplikasi dalam pendidikan kontemporari. Jadi ada juga saya dalam aspek ni saya nak menekankan bahawa macam mana di dalam pendidikan zaman sekarang kita perlu peranan ataupun kepentingan ilmu mantik itu perlu diletakkan agar student ataupun pelajar ini di masa akan datang tidak ada timbul di dalam diri mereka itu pemikiran yang salah. Jadi apabila saya cakap pasal pemikiran yang salah ni, contohnya adalah macam feminism, liberal dan sekular. Jadi pemikiran tu salah, tapi apabila diberi kepada orang yang pandai bercakap atau pandai berhujah, dia akan jadi betul di segi zahirnya. Tapi macam mana kita nak kawal seorang pelajar ataupun individu tu untuk memahami masalah tersebut. Jadi kita perlu adanya dalam sistem pendidikan, dalam contemporary ni untuk meletakkan ilmu mantik ni macam mana nak berfikir dengan landasan yang betul dan sahih pada zaman sekarang. Okay, next. Okay, pada dari segi metodologi kajian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis konseptual terhadap karya klasik ulama Islam serta penulisan kontemporari berkaitan ilmu mantik. Selain oleh itu, objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti peranan ilmu mantik dalam konteks pendidikan kontemporari, khususnya dalam membentuk kerangka pemikiran yang benar dan berfungsi sebagai benteng terhadap pemikiran yang salah dalam kalangan masyarakat Muslim masa kini. Okay, next. Jadi dapatan kajian lepas untuk aspek kali ini, kita boleh lihat bahawa ilmu mantik ataupun ilmu logik ini dapat melahirkan seorang pemikir yang kritis, seimbang dalam perhujahan atau tidak mudah terpengaruh dengan ideologi yang salah. Dia juga berfungsi sebagai benteng pemikiran. Walaupun ilmu mantik ini telah lama diiktiraf dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya oleh para ulama klasik, sebagai contohnya Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Sanusi, namun saya lihat bahawasanya dalam sistem pendidikan kontemporari hari ini, penerapannya masih kurang diberi penekanan. Kebanyakan sistem pendidikan lebih menumpukan apa yang perlu dihafal, tapi kurang menekankan bagaimana cara berfikir. Akibatnya nanti lahirlah generasi yang tahu banyak maklumat tetapi lemah dalam menilai kebenaran maklumat tersebut. Sebagai kesimpulannya, kajian ini mencadangkan agar ilmu mantik diberi penekanan yang lebih sistematik dalam kurikulum pendidikan sebagai salah satu usaha penting dalam pembangunan insan serta memastikan kestabilan pemikiran masyarakat Muslim yang menghadapi cabaran dunia masa ini. Seperti kata Ibn Khaldun, suatu tamadun tidak runtuh kerana kekurangan harta, tetapi kerana keruntuhan cara berfikir. Maka menjaga pemikiran adalah sebahagian daripada menjaga agama itu sendiri. Jadi sampai di situ pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara An-Nur. Jadi seperti tadi saya menyerahkan kepada Dr. Abdul Razif bin Zaini untuk komentar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Nafal. Terima kasih juga kepada saudara An-Nur Muhammad, pelajar tahun akhir Universiti Muhammad Al-Khamis. Terima kasih dan tahniah di atas pembentangan, sangat berani dan sangat yakin dengan apa yang
disampaikan. Ya, cuma sebelum saya pergi kepada ulasan secara keseluruhan secara khusus, ya, ada beberapa soalan lah. Pertama sekali saya nak tanya berkaitan dengan tajuk. Ya, tadi saya dengar dalam pembentangan tadi persoalan-persoalan yang saya nak ajukan, cuma saya nak dapatkan sedikit penjelasan dengan lebih terperinci lah. Yang berkaitan dengan, pertama sekali saya lihat pada konteks tajuk, ilmu mantik, peranan ilmu mantik sebagai mekanisme pencegahan pemikiran salah. So boleh tak berikan sedikit definisi kepada apa yang dimaksudkan dengan pemikiran salah? Jadi pemikiran salah bagi pendapat saya adalah definisinya adalah pemikiran yang tidak berlandas dengan pemikiran yang tidak berlandaskan dengan disiplin ilmu yang betul. So sebelum tu kajian ni dah dibuat ataupun dia masih bersifat proposal? Masih bersifat proposal. Masih bersifat proposal. So ada peluang untuk ditambah baik lah. Okay, so saya lihat di sini dari segi tajuk lah. Pertama sekali kita tajuk ni dia kena spesifik, dia kena fokus lah. So kalau kita letak pemikiran salah ni, kalau saya baca mungkin saya punya interpretasi lain. Kalau ada individu yang lain dia akan baca yang lain. Ya, so dia akan jadi nanti dari segi kajian tu dia terlampau umum, ya, tidak khusus. Ya, cuma kalau kita boleh lihat secara khusus, mungkin boleh kita masukkan di situlah. Terus kalau tadi saya dengar tadi dalam penjelasan tadi ada yang berkaitan dengan feminisme, liberalisme, ekstremisme. So kalau kita boleh lihat dalam konteks terma-terma ini secara khusus, ya, ia lebih baiklah, ya, lebih mudah untuk kita uruskan kita punya penyelidikan, ya. Kemudian saya setuju dengan pandangan penyelidik yang menjelaskan bahawa maklumat terlalu banyak dalam era digital ni, tiada tapisan. Ya, kalau dulu zaman saya, zaman kecil, ya, zaman remaja belia, ya, maklumat ni dah ditapis, ya. Sekarang ni dulu senang, ya, kita tengok tu kita dah tak perlu nak fikir, ya. Cuma sekarang ni maklumat tu perlu ditapis, perlu ditapis oleh individu, ya. Seolah-olahnya sekarang ni kita kena persiapkan, ya, alat untuk setiap individu, yang ada, yang berurusan dengan digital ini, ya, mencari maklumat dan sebagainya, ya, perlu dibekalkan dengan alat. Itu saya nampak signifikan kajian ini, ya. Cuma persoalannya, ya, bila kita nampak benda tu, persoalannya alat. Ya, alat yang kita nak buat itu, ya. So ada tak dijelaskan, ya, di dalam kajian ini, ya, alat yang saudara Anwar tadi nak bina, nak buat, nak jadikan sebagai landasan, supaya kajian ini ataupun kajian ini sekurang-kurangnya memberikan satu impak, ya, sebagai satu dapatan yang boleh dimanfaatkan. Ada tak dalam kajian ini dicadangkan? Ada dipikirkan, iaitu meletakkan ilmu secara khusus di dalam sistem pendidikan, ilmu mantik yang Okey, dia bila tengok dalam konteks pendidikan dia akan jadi lebih besar. Ya, kita dah macam nak menyelesaikan isu katakan Kementerian Pendidikan, okay, kita nak letakkan dekat situ. Ya, sebab tu saya rasa bila dalam konteks tadi, ya, saya pergi pada tajuk lagi, ya, masih dalam tajuk lagi, dalam konteks pendidikan masyarakat Muslim contemporary tu, ya, adakah kita nak sediakan alat ini untuk dijadikan, ya, panduan kepada dalam sistem pendidikan itu sendiri ataupun sebagai pengguna. Ya, yang saya nampak dia lebih relevan di situ. Ya, kita nak didik pengguna ni ada satu alat, ya, contoh Anwar sendiri kita nak berinteraksi dengan teks. So apa cara kita lakukan supaya kita boleh menilai, ya, teks itu, ya, dia relevan, ya, baik atau tidak. Ya, jadi yang ini perlu dilihat, dan yang ini soalan ni sebenarnya daripada tajuk tadi saya pergi kepada objektif kajian.
Sebab saya tak nampak tadi dalam kajian An-Nur tadi ataupun dalam pembentangan tadi objektif kajian. Ada tak kalau saya boleh lihat dalam slide tu. Latar belakang masalah kajian. Tadi saya tengok masalah tadi tak dijelaskan secara detail lah. Tak. Jurang kajian. Tak ada. Metodologi. Tak ada Okey, so jadi disebabkan An-Nur membentangkan tadi tu tajuk kajian tu, boleh-bolehnya kalau boleh kita ada objektif kajian. Kalau tidak dia akan jadi tersasar lah. Ya, apa yang kita nak daripada kajian ni. Jadi objektif kajian ni penting untuk memandu kita dalam menjalankan penyelidikan. So kita letaklah nombor 1, nombor 2, nombor 3 jadi untuk peringkat ni saya rasa kalau ada 3 objektif yang kita boleh letakkan dalam kajian kita ni dah cukup baiklah untuk kita jadikan panduan. Contoh sebab bila saya tanya pasal objektif tadi saya tak nampak tapi ada disebutkan tadi. Dan ada juga disebutkan dalam abstrak yang dibekalkan peranan ilmu mantik. Dan dia pun ada dalam tajuk juga peranan ilmu mantik sebagai mekanisme untuk pencegahan ni. Jadi dah ada di situ kita cari. Dan saya rasa kalau kita cari tentang peranan ni kita tak buat kajian pun kita boleh dapat. Kan? Dalam buku-buku yang terdahulu kita baca kita boleh dapat. Tapi sejauh mana kajian yang dilakukan oleh saudara An-Nur ini boleh memberikan impak dan kesan kepada pembaca khususnya di kalangan pengguna-pengguna media sosial pada saat inilah. Baik, jadi ada sikit lagi yang berkaitan dengan metodologi. Kalau boleh pergi pada metodologi. Jadi ini metodologi lebih kepada kajian kepustakaan lah. Kan? Kajian kepustakaan. Jadi kalau boleh kita datangkan sedikit analisis pun cantik juga. Tengok macam mana cara kita nak mengenai macam mana isu-isu contohlah liberalism ni dekat dalam media sosial ni banyak kan sebagai contoh. So macam mana kita nak menangani menggunakan metod-metod yang khusus lah. Dan secara umumnya sama juga dengan apa yang saya beritahu pada saudari Adlina tadi. Yang pertama kita kalau boleh juga lihat dari segi konsep karya ulama. Kalau tengok sini sumber karya klasik ulama, penulisan kontemporari ilmu mantik boleh juga dikaitkan dengan dialog-dialog ataupun bahan-bahan daripada sarjana-sarjana moden. Dari segi supaya kita boleh hubungkan maklumat-maklumat yang ada sebelum ni dengan maklumat-maklumat yang terkini. Dan kemudian yang terakhir saya boleh jelaskan bahawa kajian ini secara umumnya sangat baik. Cuma bagaimana kita nak menghubungkan kajian ini dengan dunia realiti hari ini, itu yang akan menjadikan tajuk ini relevan dan signifikan. Jadi saya rasa tahniah dan syabas kajian yang sangat baik. Dan saya sebut tadilah kalau boleh diberikan diberikan objektif, kemudian daripada objektif itu kita jalankan penyelidikan, menjawab semua matlamat kajian yang ditetapkan, dan akhirnya yang tadi yang saya dengar tadi, salah satu benda yang sangat baik adalah alat tu. Alat tu, mencipta alat itu supaya boleh menjadi panduan kepada sahabat-sahabat kita generasi Gen Z, Gen Alpha lepas ni yang mungkin sepenuhnya terdedah dengan dunia digital ini, boleh mendapatkan manfaat daripada kajian ini. Tahniah Anur, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara An-Nur Muhammad Imran Irfan bin Anwar dan Dr. Abdul Qasim bin Zaini atas pembentangan dan komentar atau penambahbaikan yang dilontarkan sebentar tadi. Untuk makluman doktor, saudari Nurin Adlina masih tak dapat sertai kita, jadi kita masih tangguhkan lagi untuk sesi komentar yang lebih ke hadapan.
Jadi saya teruskan lagi dengan pembentang kita yang seterusnya. Jadi izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit biodata pembentang kita pada hari ini. Nama beliau ialah Tuan Muhammad Mustaqim bin Asmuji. Beliau merupakan pakar industri kesihatan mental forensik yang beroperasi dalam ekosistem tempat kerja dan komuniti di Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia. Tajuk yang ingin disampaikan oleh beliau ialah pembangunan kesejahteraan mental Islami berasaskan model matrik 23, potensi diri insani, kajian kes MWECKSCC berkaitan klien yang alami amarah terpendam berpunca dari asuhan keluarga. Okay, maafkan saya. Maafkan saya. Saya ada sedikit kesilapan. Untuk sesi seterusnya, sesi pembentang Tuan Mustaqim dan pembentang Saudara Muhammad Nu'man, ini merupakan pembentangan sesi kedua selepas rehat solat Zuhur nanti untuk pelajar di Maghribi. Jadi sebenarnya kita sudah habis untuk sesi pertama pembentangan pada program hari ini. Jadi kita akan teruskan dengan rehatlah. Kita akan beri ruang untuk solat, rehat dan makan. Dan kita juga akan adakan sesi fotografi dulu untuk sesi pertama kali ini. Jadi diminta kepada semua hadirin untuk membuka kamera. Boleh gunakan background kalau nak buka kamera. Diminta buat buka kamera. Minta gunakan sekali apa ni nama dia, background yang disediakan. Adakah? Hadirin adakah disediakan background daripada pihak penganjur untuk sesi fotografi ke? Tak ada. Kalau tak ada tak apa. Jadi diminta para peserta, para pelajar kita, Saudara Haris, Saudara Naufal, Saudara Tariq, boleh buka kamera untuk sesi fotografi. Saudara Zauren, Saudara Naufal Muhammad, Rifafi, Tariq Ziyad. Saudara Amal, Saudara Adam Karim. Buat makluman semua, Adam Karim Quyum, pengarah program SPI kita. Dari Aminah sedang membawa abati. Jadi saya serahkan kepada media, Cisco Media, kepada JK Media untuk sesi fotografi. Diminta seorang wakil daripada pihak media. Ataupun saya yang jadi wakil ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey. Baik, terima kasih
kepada JK Media, dan terima kasih juga kepada semua atas kesudian untuk hadir pada sesi pagi di waktu maghribi dan petang di Malaysia, Doktor. Terima kasih banyak, Doktor. Jadi kita akan berehat seketika. Ya, Doktor? Jumpa apa nanti? Kalau di sini pukul 1.15 petang di sini, jadi 9.15 atau 9.30 waktu Malaysia. Betul ni saudara Adam? 3 jam lagi. 3 jam lagi, betul. Okey. 9 suku Okey. Ya, insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak, Novel. Baik, terima kasih banyak semua. Okey. Kita akan rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.